Assalamualaikum saudara-saudari. Saya Bila Hafiz. Kembali lagi kita dalam Diary Ramadan Sirian QAS. Hari ini, saya akan interview lagi pekerja Sirian QAS dan bertanya diorang tentang kata-kata hari ini di bulan Ramadan. Jom kita dengar jawapan mereka. Kata-kata hari ini dari Encik Fatih. Mak pernah berpesan, kalau tak larat puasa penuh, puasalah separuh hari. Alamak. Kata-kata hari ini dari Encik Hafiz. Tapi, saya pun Hafiz juga. Hafiz kuasa 2. Tahun ni saya ingat nak terawih penuh tahun ni lah. Tapi dah start malam keempat ni. Panjang ceritanya. Saya dah kira berapa rakaat saya nak kena habis. Kata-kata hari ini dari Zana. Puasa tahan lapar tapi tak tahan beli makanan. Tapi yang kenyang bukan kita, peti ais. Peti ais boleh kenyang ke? Wait for it. Macam saya. Kata-kata hari ini dari Encik Kezek. Biasa bulan puasa menahan lapar dan dahaga adalah dugaan yang paling besar kan. Tapi ada lagi besar dugaan dia. Dugaan dia ialah, bro, kau ke mana hari ni? Tapi bukan nak jawab. Ke mana? Kata-kata hari ini dari Encik Haziq. Okay, kita di bulan Ramadan ni, kalau tak nak dinilai, kita teruskan aja perjalanan kita pergi Seremban. InsyaAllah tak dinilai lepas tu. Hah? Betul ke? Kata-kata hari ini dari Cik Najwa. Jangan risau, lapar tu sementara. Tapi kalau bukan lebih, perut boncet tu selamanya. Okey, kata-kata hari ini dari Kak Fatira. Ingat bulan puasa dapat jimat beli barang berbuka. Tapi tak dapat juga duit habis beli tudung. Tudung apa yang Kak beli? Ni? So, dah dengar kata-kata hari ini dari mereka. Moral of story, bertenang, tahan lapar, tahan marah dan tahan gelak. Semoga Ramadan kali ini mendapat pahala dan ketenangan. Walaupun perut dah berlagu berdu, jangan lupa puasa, okey? Saya Bila Hafiz, kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.